Good morning daripada Fuji. Adik, say good morning, Dik. Okay. So, sebelum I nak buat tour this camper van, I nak tunjuk sikit. Kita orang plan nak duduk sini and nak enjoy the Mount Fuji for like hari ni ataupun 2 hari lah, hari ni dengan esok. Tapi biasalah orang cakap Mount Fuji ni you boleh tengok 80 hari je dalam masa setahun. So the day yang kita orang pilih untuk pergi Mount Fuji cloudy. Sangat cloudy, sangatlah berkabus. And I nak tunjuk tempat I tidur malam tadi. Sekarang I dekat depan Lake Lake Fuji Kawaguchiko. 14 darjah Celsius. And this is our camper van. Lepas tu sini memang free parking tau. So kalau korang naik camper van, caravan ke nak tidur area Fuji, kat sini depan Lake Kawaguchiko. Lepas tu malam tadi lagi banyak tau van. Ada juga beberapa tu macam hujung sana tu ada juga caravan. Tadi ada orang putih, white people kat sini. Dia pun naik camper van. Sejuk, tapi taklah sejuk gila ni sebab pakai baju tebal kot. And toilet dekat atas tu. Ladies and gentlemen. Boleh ada sinki. Toilet dia tak ada bidet, tak ada air, tak ada pipe, tapi ada sinki, ada air. So kalau nak berak ke nak mandi tu macam susah sikit. Cuma nak basuh barang ke nak gosok gigi muka okey. Kalau pagi ni pun dah berkabus, jangan harap lah you nak dapat tengok Fuji tu. Ni dia punya lake nya. Ada tempat rides untuk naik. Lepas tu tapi cantik lah. I suka dia punya vibe. Kalau Mount Fuji clear hari ni mesti best gila naik benda-benda ni. Lepas ni dia punya pokok cantik. Sebab warna dia dia macam dah transition nak ke autumn kan. Tips nak nampak Mount Fuji, you nak plan dapat tengok Mount Fuji bila datang Japan kan, you kena tengok weather, you kena tengok forecast weather yang macam platform-platform besar buat. Lepas tu you kena tengok video. Ada satu, bukan video apa tau, dia macam kalau you kat YouTube ataupun Facebook ada orang buat live view Mount Fuji. Dia akan tunjuk hari ni cloudy ke, lepas tu hari ni ada nampak ke. Kalau ada nampak macam barulah you pergi kan. Macam kita orang memang alang-alang daripada kami Kochi tu, dah tak ada benda nak buat kat situ. So macam tak apa, datang je lah sini. So sebabkan dah tak ada apa-apa nak buat ni I nak pergi Tokyo. Nak pergi Tokyo, I nak pergi makan, nak pergi shopping matcha. Sebab I rasa Osaka ada je makanan halal. Kami Kochi susah nak jumpa, tapi Tokyo I rasa paling banyak kedai halal. Sebab kita orang banyak gila makan nasi telur dengan sayur. Itu je, ya Allah, macam pisang gila yang sampai I dah rindu gila yang gepuk. I rindu geprek, semua rindu. So jom kita buat review camper van. So sekarang 8.48. Nampaklah clear sikit. Nampak jambatan kat ujung sana. Tapi Mount Fuji jangan harap lah kau dapat nampak. So kita nak buat tour this camper van. Macam mana kereta dia? Macam mana? Okay. Ini entrance yang besar. Tada! Hello. Salam. Wow. Okay. Buka lampu. So itu dekat area switch. Dia ada banyak-banyak lampu. Buka je semua. So ini kalau malam-malam baru kita orang pasang. And then ada tingkap satu kat situ. Belah sana pun ada tingkap lagi. And then tu tingkap dekat pintu. Lepas tu barang-barang I bawa banyak-banyak mana kan. I kan bawa banyak luggage, banyak backpack kan. So ini semua boleh angkat. Semua boleh angkat. Boleh letak meja juga kat sini tau. Tapi kita orang tak buka sebab malas. Makan je atas tempat ni. Lepas tu semua barang-barang yang I bawa semua kita orang letak bawah ni. Lepas tu dekat belah sini pun cuba angkat yang ni. Ni bantal-bantal. Lepas tu ada baju kotor yang dah pakai, laptop, and then selimut. Tutup. Sini. Belah sini pula. Sini. Ya.
Lepas tu, lagi satu belah sini. Susah sikit nak angkat yang... Dari sini. Adik, okey tak tu, Dik? Abang. Abang. Okay. So, lagi satu dia susah. Dia tak sangat. Okay. Yang ni kita orang letak barang untuk masak. Tempat masak. Lepas tu macam cutleries apa semua. And then ni meja. Cerik ada cerik nak buat air panas ke. Okay. So, itu part of it. Kita tutup dulu. Next. Belah sini. Belah sini. Kat bawah ni pun ada banyak lagi barang. Kita orang letak baju yang tak pakai lagi. Lepas tu stroller. And then kasut. Ni ada tempat letak kasut. Lepas tu ni pun ada tempat simpan barang lagi. Tak tahu nak letak apa. Lepas tu yang ni pun ada lagi. Dekat belakang seat ni pun ada ruang juga. Kita orang letak pampers yang tak pakai lagi. Beberapa benda lah. And then bawah ni peti ais. Satu peti ais. I letak susu anak I. And then air masak sejuk yang nak minum. Anak I punya Toto Mini bentang. Dia akan, kita orang akan bentang kat belakang. Kita akan bentang kat belakang. So dia nak guling-guling apa semua boleh buat kat situ. Oh, bawah ni ada plug. So boleh pasang extension. Senang sikit. I nak charge kamera ke, laptop ke, semua okey je. So kat sini ada microwave. Kalau nak panaskan makanan ke. Lepas tu kalau nak buat air panas, malas nak masak terapung, masak je dalam ni. Lepas tu ni ada compartment untuk letak barang, botol susu, pampers. The same thing here. And also dalam ni. Lepas tu tingkap, in case macam dalam perjalanan tu nak angin sejuk kan. And then ni boleh tutup lah. Macam nak tidur malam-malam kan, tutup lah tu, tutup tu. Tirai ni semua tutup. Lepas tu kat sini ada sinki. Lepas tu kalau nak basuh apa-apa ke, nak mandikan anak air ke, kita orang mandi kat sini. Cuma tak adalah anak air masuk dalam ni. Adalah cara dia kan. Air dia tak adalah unlimited. Korang kena refill. Sebab waktu ambil dia adalah isi. Lepas tu korang kena refill air mineral ke. Tapi kat Jepun ni senang je nak dapat air dia. Sebab dekat merata-rata R&R ke, dekat toilet ke kan, dia akan ada macam tap water kan. Macam drinking water. So dia boleh guna untuk isi. Lepas tu ni bahagian depan. Dia bagi kipas. And then sorry lah, selerak sikit sebab kita orang on the way nak buang barang. Nak buang sampah. Sini kan Jepun susah nak buang sampah. So kena kumpul dulu, cari tempat, lepas tu baru boleh buang. Tapi I tak spend masa kat depan pun. Kebanyakannya I duduk belakang je. So ni lah tempat tidur kita orang selama kita orang kat Jepun ni lah. Tak duduk hotel pun. Apa lagi? Tak cover. Sudah. Lepas tu dia ada heater juga kan. Tapi tak figure out lagi. In case sejuk sangat kan. Lepas tu boleh sewa kerusi healing. Tapi kita orang tak guna lagi. Kita orang sewa tapi tak guna lagi. Sebab tak tahu nak pacak kat mana. Sebab cuaca sejuk. Macam korang terbiatnya nak pacak kerusi healing dekat tempat-tempat sejuk kan. Dia kena tempat-tempat yang sejuk biasa. Okay lah, Cameron kan. Ini sejuk sangat. Lepas tu apa lagi? That's all. I think that's all. Okay, jom kita ke next destination, Tokyo. So kita orang dah jumpa parking dekat Tokyo. Not the cheapest but I think okay lah. 2,400 yen untuk 24 jam. So sekarang kita orang nak jalan area Ginza dulu. Dah pukul 12 lebih nak 21. Sebab lama sangat je parking. Outfit. Susah gila nak cari parking kat Tokyo sebab mahal nak mampus. Mahal dan melampau-lampau. Itulah lain kali nak datang plan betul-betul. Kita orang plan main hentam je. Lepas tu YOLO. Lepas tu stress. So duit banyak habis dekat parking. Naik atas lagi. Okay, jom. Tak boleh, so nak naik tangga.
Escalator tak ada. Tak ada yang nampak kat sana. Kat sana. Adik, cunuk ke datang sini? Dekat Tokyo, dik. Adik. Ih, comelnya. Siapa yang handsome tu? Siapa anak Amar yang comel-comel moncel-moncel tu? Naik ride sikit. Bagusnya diorang buat tempat ni untuk turis jalan. Diorang tutup kedai. Tutup jalan. So macam kita boleh je free roam kat sini. Tak payah nak jalan jauh-jauh. So kenapa you rasa diorang buat macam ni? Sebab kereta tak banyak. Ya ke? Diorang kan banyak public Transport. So tutup ni pun tak affect diorang punya city traffic. So basically I rasa I punya outcome Ginza ni area shopping kan? Macam pavilion. Tak, tapi dia macam pavilion bukan mall. Jalan depan tu Bukit Bintang. Bukit Bintang, tapi Bukit Bintang dengan ni tak boleh compare lah. Kau murah? I tak rasalah murah. Cantik. Onitsuka Tiger. Ramai orang. Ramai nak mampus. Ramai gila. Comel gila kasut ni. Dia macam panjang. Ramai gila orang. Dan tak kuat pun nak bawa stroller. Kita tunggu kat luar bagi suami tengok. Macam tu lah, bertoleransi. I ada hobi I, dia ada hobi dia. Gitu. Kita orang bukan nak beli sangat pun. Suka tengok macam, kita orang macam suka tengok macam material. Macam kasut tu material dia. Suka tengok dia punya craftsman, dia punya design. Tu dia, suamiku. Adik. Oi. Hah? Lagi murah. Berapa? 400.5. Sebab tu kau orang beli kat sini? Design yang sama dekat KL. Banyak juga yang orang markup. Area sini semua branded item. Banyak branded item lah. Nak cari. Boleh ni bawah. Boleh masuk ke? Finally dah sampai Uniqlo. Berapa tingkat pun I tak sure. Jom kita masuk. Negara asal Uniqlo. My favourite brand. Hari ni I pakai inner seluar daripada Uniqlo. Sekejap kena cari suami hilang. Ni GU. Dia adik-beradik Uniqlo. Even the layout pun macam lebih kurang je. Diorang cakap design dia lagi stylish and much more cheaper than Uniqlo. This one actually not bad harga dia. Dia 990 dalam 3,000 dalam RM90 je tapi so freaking cute. Ni pun cantik juga. Cute. Not bad harga dia. Cantiknya I. Top is cute. Cantik gila baju ni. Ya ke? Dia pakai ini Pergi kamera nak. Jom. Ni baju autumn. Dia tak boleh pakai time winter. Murah. Dia dah tak mau duduk stroller. Beratur juga tapi okey sikit lah. Tu kan? 3 kan? Bukan special. Ni miso soup kan? Mana? Ni apa? Telur. Sedap. Thank you. Tak macam Malaysia.
suami I demam lah pula. Bukan anak aku yang demam, suami aku yang demam. So kita dekat farmasi ni. And okay, diorang tak ada Panadol semua tu tau. Sebab dulu suami I cerita, cewa dia cakap diorang macam selalu abuse ubat. So ubat kat sini susah gila nak keluar and harga dia mahal. So ni ubat yang korang boleh beli kalau demam. Kita orang minta painkiller. Lepas tu macam letak tangan dekat kepala. Dia cakap ni untuk demam. Okay. Ya. Ya. Aduh. Dia dah lama nak balik.